Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, syarikat perkembangan terbaru daripada syarikat, berita gembira untuk mereka di luar sana yang masih kata boleh jadi pengedar dan nak grab peluang ni. Syarikat telah bersetuju untuk melonggarkan syarat minimum sebanyak 1 karton sahaja sebagai syarat untuk jadi pengedar. Dan ini semua disebabkan oleh rayuan dan juga permintaan orang ramai di luar sana yang masih lagi belum nak join. Jadi syarikat telah bersah hati untuk nak bagi peluang kepada mereka dengan hanya minimum order 1 karton susu kambing pisau coklat sahaja. Jadi tahniah juga kepada mereka yang dah pun join, dan yang masih belum teragak-agak tu, yang masih duduk pikat data kali tu, saya rasa cepat-cepatlah beli, cepat-cepatlah join dengan hanya minimum 1 karton susu kambing coklat sahaja ya. Susu kambing ni dia mengandungi coklat dan juga kurma Arab yang bermutu tinggi. Okey, set ini juga dikenali sebagai set Iftar Zuriat. Tapi walaupun set Iftar Zuriat, tapi boleh dikonsum oleh bayi seawal 6 bulan dan juga hingga keluarga emas lah. Tidak ada masalah. Cuma kalau pada pasangan yang masih berkita untuk dapatkan zuriat, memang digalakkan sangat untuk nak amalkan susu kambing pisau coklat ni. Sebabnya coklat ni dapat membantu dalam masalah kesuburannya. Dan saran saya adalah kepada mereka yang belum jadi pengedar, so grab lah peluang ni. Sebabnya tarikh akhir untuk offer ni dibuka adalah sampai 1 hari bulan nanti sahaja ya, sehingga 1 hari bulan ini sahaja. Jadi jangan tunggu lagi, sebabnya syarikat dah bagi peluang untuk anda. Cuma minimum order 1 karton susu kambing pisau coklat sahaja. Jadi okey, kepada mereka terdahulu yang dah order 2 karton susu kambing pisau coklat, jadi tunggu 1 karton lagi susu yang berbagai perisa yang telah janji oleh syarikat sebagai hadiah sagu hati dan juga penghargaan kepada yang telah sudi untuk menjadi pengedar. So 1 karton susu berbagai perisa akan dipostkan ke rumah anda. So just tunggu. Okey, tawaran ni akan tutup pada 1 hari bulan ataupun setelah 40 orang pertama terawal yang dah kita berdaftar sebagai pengedar. Jadi jangan tunggu lagi ya. Saranan saya kepada anda di luar sana, kalau yang ingin nak meningkatkan taraf ekonomi, yang kata nak memberi kebaikan, yang kata bukan sebagai ekonomi sajalah, tapi untuk memberi kebaikan kepada rakan-rakan kita di luar sana. Jadi dah peluang anda di masyarakat juga telah memberi, yang kata peluang lah, sebabnya boleh order minimum 1 karton saja. Jadi saya rasa ni peluang yang tak patut dilepaskan lah. Jadi jom join kami dan anda akan tahu betapa memang berbalanya untuk nak join bisnes ni. Okey, so jangan tunggu lagi, jom tata sekarang. Sekian.